Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. InsyaAllah saya akan tunjukkan kepada para tuan-tuan dan juga puan-puan semua cara bagaimana untuk kita nak ambil wuduk ketika mana kita berada di dalam flight khususnya. Sama ada kita dalam musafir ataupun kita nak pergi ke tanah suci, masuk solat fardu dan kita dalam kondisi kita sukar untuk dapatkan air yang banyak, iaitu untuk kita gunakan air yang banyak untuk kita nak ambil wuduk seperti mana kita berada dekat atas daratan. Dan cara ini juga boleh kita gunakan ketika mana kita sedang buat umrah, tawaf di Masjidil Haram, ataupun ketika mana kita batal wuduk ketika mana kita berada di dalam masjid. Jadi untuk nak pergi ke bilik air, nak pergi ke tempat wuduk agak jauh, sukar untuk kita nak berjalan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak ambil wuduk dengan air yang minimum, sekurang-kurangnya dengan kadar yang sedikit namun dia memenuhi syarat-syarat sah wuduk itu sendiri. Jadi contoh ada dengan saya ada sebotol air yang botol kecil ini. Okay. Macam mana kita nak ambil wuduk dengan mudah? Kan? Ambil hanya pada rukun yang wajib sahaja dan hanya sekali saja, tak perlu kita ulang sehingga 3 kali kerana kita ada kekangan untuk dapatkan air yang banyak dan mudah untuk kita nak solat dan sebagainya. Pertama, bagaimana kita buat? Sebagai contoh, kalau ada air dalam botol kecil seperti ini ataupun kita ada botol spray yang biasa kita gunakan ketika umrah dan haji. Okay, pertama kita letakkan sedikit air di atas telapak tangan kita, ya, bertakung begini. Ataupun kalau kita ada botol spray, kita boleh spray dekat muka kita, keliling muka kita, kemudian kita ratakan di atas wajah kita. Jadi selesai untuk bahagian muka. Jadi itu sudah memadai dengan hanya sekali saja, kemudian kita boleh buat ulang kali, mungkin 2 kali atau 3 kali kalau kita mempunyai air yang cukup. Jadi itu pun sudah memadai, cukup untuk kita basuh di bahagian muka. Kemudian bahagian tangan. Sama juga konsepnya, kita tuangkan sedikit air dekat atas tapak tangan. Kemudian kita ambil, kita sapukan, kemudian kita ratakan di setiap kawasan pergelangan tangan sehingga ke siku dan di celah-celah jari. Kemudian kita buat berulang kali dengan syarat tangan kita tak angkat daripada kawasan yang kita sapu tadi. Kita teruskan. Jadi ini adalah cara untuk kita ambil di bahagian tangan. Kemudian terus pula di bahagian tangan kiri. Okay. Begitu juga kita ratakan terus daripada bahagian jari, di celah-celah jari, kemudian kita tarik dan kita ratakan sehingga ke bahagian siku. Okay. Selesai. Okay. Kemudian seterusnya kita ambil lagi sedikit air. Kemudian kita letakkan di bahagian atas. Kemudian yang terakhir adalah dekat bahagian kaki. Kita ambil sedikit air tadi, kita letak dekat atas telapak tangan. Kemudian kita ratakan dekat seluruh bahagian sehingga ke buku lali, tapak kaki dan juga di celah-celah jari. Nampak? Okay, walaupun kita guna air yang sangat minima, tapi dia sudah memadai untuk kita mengambil wuduk. Kemudian juga terus kita buat untuk di sebelah kiri.
Kemudian selesailah wuduk kita. Jadi cara ini boleh kita gunakan ketika mana kita berada dalam situasi yang saya sebutkan tadi, sama ada dalam kenderaan, khususnya dekat atas kapal terbang, ataupun ketika mana kita sukar untuk kita nak pergi ke bilik air ataupun tempat wuduk. Jadi selesai saja cara macam mana yang saya tunjuk tadi, kita boleh terus solat, kita boleh terus untuk nak buat tawaf ketika umrah, dan juga ibadat-ibadat lain seperti membaca Quran dan sebagainya. Jadi insyaAllah saya harapkan semoga ini bermanfaat dan boleh kita praktikkan bersama-sama. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.